esok jom kita pergi China. Cina tu apa? Kepala otak dia. Hello guys, ini adalah video sambungan untuk part 2 trip kami daripada Hanoi, Sapa. Tapi untuk trip kali ni, untuk video kali ni, kita orang change plan guys. Daripada kita orang pergi Sapa, Cat Village, kita orang terus tukar pergi ke China. Memandangkan Sapa dah dekat dengan China, so why not kita take this opportunity untuk pergi ke China guys. Kita orang akan pergi ke Hekau. So korang enjoy lah video aku untuk one day trip ni dekat China. Sekarang kita orang berada dekat tengah-tengah jalan raya. Kat depan tu dia ada batu runtuh. Hati-hati, tak dah runtuh. Warning awal dah. Betul man. Dia runtuh betul. Depan tu China dah guys. Okay, ni adalah border dia, border immigration. Let's go, masuk guys. Sekarang kita orang dah masuk ke border China. Depan tu border China. So let's go, kita masuk ke China. Ni suhu dia dah start tinggi lah, dalam 26 ke 30 kot dari suhu dia. Sebab dia panas gila guys. Tapi tadi kat Sapa dia sejuk sebab suhu dia 17, 18 kan. Ni bila sampai China terus jadi tinggi dia punya suhu dia. Kita dah pergi sekarang dah berubah. Hanoi, Sapa, Pasipan, Hokkien. Kan apa nama tempat dia. Wih, panas lah suhu dia. Okay guys, sekarang kita orang baru dapat kedai makan. After 1 hours kita orang start dekat sini, kat Hekau China ni. Macam-macam masalah kita ada kat China ni. Okay, lepas makan kami ikut bos pergi toilet. Oh, 这是冰糖，你们等一下，那边还有饮料。 okay, thank you for helping us. We are very appreciative. Tak apa, kena tak apa. Boleh ni hao and wo ai ni. Cek. Kamsahamnida. Liu. You know? Liu. I want to marry with Chinese peoples. Yes. Fashion center. Yes. We going to pray because kita orang tak dapat jumpa taksi, so ada orang baik daripada kedai yang makan kita tadi bawa kita orang pergi sini untuk solat. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Kita depan ni kita mahal guys. Ini logo crown ni siap. Kita apa guys? Toyota Crown. Mahal Nah, nampak ni logo ni. Jauh tu naik highway siap. Mamat ni. Sorry tu, Chosamida. Thank you. Thank you, Sheshe. Durian guys. Saya terus spawn nak makan durian. Nampak? Sampai China terus makan durian. Dekat Malaysia tak makan. Sampai kat China baru makan. Durian guys, dalam pita ais tu. Kau pilih lah, aku tak kerti pilih. Makan durian, gila. Orang Islam China memang baik guys. Dia bagi tempat solat, lepas tu dia bawa pergi tempat makan durian pula, lepas tu bawa pergi tempat jalan-jalan pula, baik gila. $140 Aduh, tak ada. $140 tu. Tinam. Malaysia boleh. Kita boleh ke ya?
Hello. Ni hao. Ni dulu take away boleh. Tekui masuk dalam Malaysia. Okey. So RM180, RM83, RM85. Besar dia. Apa rasa durian? Sedap tu. Sedap kan? Sedap tu. Durian Cina Sedap kan? Okey, durian. Sedap Okay, let me try. Dia lembut sikit. Rasa dia lembut. Ya. Oh, ni Vietnamese durian. Vietnamese durian. Ini company, orang kata apa dia ni? Company dia guys. Memang dekat pun. Dia durian. Durian. This is gift for you. Gift Japanese money Malaysia. Gift. Share. Ni isu in China. Kita try ice cream mixu daripada China. Total satu ice cream RM1 guys. RM1 posen. RM2. Murah. Tengok guys, dia punya menu. Dah sama lah ni lah. Ui, gila katak goreng tu. Katak masak lemak siap. Just so. Push. Kap cung kap. Siap, beli souvenir ni berapa yuan siap? Somil, Mongol nationality. Cakap, ikura desu ka? Assalamualaikum, ada orang tak? Kasut badminton lah. Ni baju tak ada apa? Oh ni, kalau main badminton sedap ni baju ni. Sedap baju ni pakai. Yes. Guys, dekat depan tu ada orang kesaman. Siapa tak pakai helmet, kena tangkap nampak ada kamera depan tu. Kedai jual bunga api guys. Bunga api dia besar-besar guys. Ni boleh beli makan makanan sikit bawa balik. baik. Nabati version China. China punya. Buat dalam dia. Semat. 买齐活动一，使用支付宝换一后领先立减，线下加1元即可换购1杯。活动三，购买时，此次活动持续至。 Ni besar sikit saya. Sama ni. Oh ni nampak konsep serunding, cuma dia tak hancurkan. So dia akan jadi tekstur macam ni lah. Nampak ni daging juga ni. Serunding daging, serunding ayam. Weh, Kai. Tengok ni. Weh, sumpah. Burger siap. Itu kaki ayam. Ayam kaki ayam mo aru to, naka kepaku mo aru to. Tama mo da ke ara mo tashikani. So, naka
これは食べられます。ザリオは何したっけはイングリ英語したら知ってるよ。すること前にこの卵多は分赤ほどのもう入ってないよ。どうやって知ってる？Kira apa dia? Ha? Caci? 做茶座上可以扫码下单。Ada. Penat guys. Barai. Okay, sekarang kita tengah on the way nak beratur masuk border Vietnam balik. Sekarang nak masuk border Vietnam, dia jam guys. Ya, Samchai. Samchai, Samchai. Samchai. Chai chai. Samchai. Okay guys, sampai situ sahaja video aku untuk kali ni. Is another experience guys, dapat melintasi dua buah negara yang berbeza, iaitu China dan juga Vietnam. Okay, sebab kita orang plan pun last minute, and then kita orang dapat melaksanakan jugalah trip ni dengan sebaik mungkin. Okay guys, korang boleh stay tune dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku untuk video yang selanjutnya. So bye bye.